Video ni untuk user Triton 4x4 saja yang dah buat lower. Yang tak buat lower boleh skip video ni. Satu hari satu video. Untuk kali ni kita nak tengok ada part yang selalu owner Triton 4x4 yang buat lower. Kenapa cover drive shaft dia senang pecah, kadang sampai bersembur minyak grease penuh dekat rim. Okay, atas meja kita sekarang ni ada nama dia cover drive shaft lah. Ni contoh cover drive shaft yang original. Tak kisah original betul-betul daripada kilang ataupun original dekat kedai. Korang faham maksud tu kan? So yang dah buat lower selalunya dia akan ada isu cover drive shaft dia senang pecah. Untuk kereta yang dah buat lower, selalunya bahagian sini dia akan bergeser tau. Ni dah ada kesan-kesan awal sebelum cover drive shaft tu pecah. Ni contoh jelas kalau cover ni dah pecah. Cover drive shaft ni kalau dia pecah, satu part yang senang nampak, dia punya grease dah meleleh. Dia dah bersembur split dekat kawasan-kawasan yang berdekatan lah. Contoh rim. Confirm cover drive shaft tu dah pecah guys. Solution untuk kekalkan grease dalam cover ni, kita akan suggest satu part lah. Ni nama dia cover drive shaft. Cover drive shaft juga, tapi dia panjang daripada yang biasa, sesuai untuk lower dan sesuai untuk yang lift up dia punya kereta guys. Kita tengok perbezaan. Ni yang original kereta, yang ni pun original kilang lagi tau. Dapat kereta tak pernah buka lagi, dia buat lower dan cover drive shaft ni pecah. Kita tengok dia punya perbezaan. Korang boleh nampak tak perbezaan yang paling ketara lah. Of course tak apa, saya tunjuk. Satu dekat cover ni, kita tengok dia punya lekuk ni lebih satu lah. Cover drive shaft panjang ni, nama pun panjang, dia akan lebih satu gelong daripada asal. Satu lagi part yang berbeza, tengok dari segi dia punya longkang ni. Kalau korang tengok longkang sini, dia ada cover, saya tak pasti apa nama dia. Sinilah yang senang bergeser. Tengok beza dengan yang cover drive shaft panjang ni, dia susah rapat lah. Jadi cover drive shaft ni saja pakai untuk Triton 4-wheel yang dah lowered ataupun lift up. Macam biasa, kalau korang tak tahu dekat mana nak dapatkan cover drive shaft ni, tak payah pening kepala, boleh walk in ataupun PM saja. Zaki GM, pakar 4x4 anda. Assalamualaikum.